Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Di dalam naskah terbaru Rahsia Perang DNA Melayu, maka ada satu segmen yang saya letakkan tajuknya Keluarga Kasih Sayang Rahman Rahim, Mentari Kasih Keluarga Melayu yang telah hancur disorokkan di akhir zaman dan di dalam kesinambungan sebuah peperangan terhadap kemanusiaan dan kekeluargaan Adam itu sendiri yang sekarang sedang berada di ambang dan gerbang untuk anak-anak bangsa. Tapi sebelum itu kita perdengarkan satu lagu sedutan daripada beberapa lagu yang telah dihasilkan oleh grup atau tim seadanya. Hanyalah bicara, hanyalah cerita dan kisah, hanyalah tipu daya, kesesatan yang nyata. Sinar mentari nur ilahi, mentari kasih sayang, mentari ar-Rahman ar-Rahim, Ruh Adam, Ruh Awai, Ruhullah, gagal dimengerti. Manusia tiada memandang cahaya ilahi, cahaya nyata, cahaya suci, cahaya. Baik, jadi itu adalah sedutan daripada lagu dalam beberapa babak dan tajuk yang telah dikeluarkan oleh channel seadanya. Jadi kita kembali kepada paparan di hadapan. Keluarga Kasih dan Sayang Rahman dan Rahim, Mentari Kasih Keluarga anak-anak Adam di muka bumi. Dan di kala ini sedang berlaku kehancuran di akhir zaman dan peperangan dan berbagai percaturan yang sedang dilakukan terhadap kaum keluarga sanak saudara termasuk kepada institusi kekeluargaan Melayu itu sendiri. Duka cita saya maklumkan. Sebelum merdeka sehinggalah pada hari ini kita merdeka. Khazanah permata dan warisan adat istiadat budaya Melayu telah tidak dikembalikan kepada keluarga Melayu di tanah Melayu. Sistem pendidikan barat telah diterapkan. Perjanjian kemerdekaan telah gagal mengembalikan, membudayakan malah menyatakan kebenaran sebenarnya sejarah wasilah dan kesinambungannya bangsa Melayu ini dengan sebuah sejarah yang amat tua, purba dan langka. Pada segmen Keluarga Kasih dan Sayang Rahman dan Rahim ini, saya menyentuh serba sedikit akan penceritaan titian sejarah dan rahsia keluarga Melayu yang kita menanggung amanahnya sejak zaman daripada Adam dan Hawa. Lantas di sini, andai kita kembali kepada suatu ruang lingkup yang lebih, orang kata apa tu, simple ataupun lebih ringkas. Pada hari ini, ketika ini tanpa kita meletakkan nama keluarga tu Melayu ke, Hindu ke, Cina ke, Afrikan ke, Pakcik Hitam ke. Apakah maksud perkataan keluarga tu? Keluar daripada ga, yang bermaksud dalam bahasa Melayu keluarga. Keluar daripada syurga. Jadi keluarga kita ini, anak-anak Adam ini nyata di dalam bahasa Melayu adalah yang keluar daripada syurga. Bila mana kita adalah pasangan yang keluar daripada syurga, apakah namanya kepada lelaki atau betina, jantan atau betina, lelaki atau perempuan, ayahanda dan bonda, putera atau puteri? Jadi duka cita, wahai anak-anak bangsa Melayu. Kita balik pada bahasa Melayu. Nama keluarga tu tegang dah. Dan Rahman Rahim tadi kasih dan sayang, man and him. Nampak? Kalau bahasa Melayu dia panggil man.
Ruh man senang. Ruh manusia. Masa dia panggil man tu manusia, orang. Ruh him. Him tu galang ganti kepada me and him, aku dan dia. Kadang-kadang masa dia rujuk him tu adalah ketuhanan. Kadang-kadang dipanjangkan him tu jadi HYM. Him, lagu-lagu ketuhanan atau suara ataupun alunan dan gelombang. Jadi, bila kita gagal dikembalikan, orang Melayu telah dihancurkan dan institusi sistem adat tidak dikembalikan usai kemerdekaan. Jadi pada 2025 ni kita tidak ada institusi adat. Kita tidak ada majlis adat. Kita tidak ada majlis bonda. Saya adalah majlis bonda, saya penasihat majlis bonda Warisan Pertiwi. Jadi majlis bonda Warisan Pertiwi pun sedang diselaraskan dengan majlis ibu-ibu yang memegang wasilah dan sejarah di tanah Melayu. Ini bab yang dikatakan bab pergerakan, perjuangan. Tapi kita patah balik. Dalam saya selang-seli tadi, tujuan utama tak faham. Bersing. Allahumma salli ala. Okey. Tujuan utama kalau kita balik pada gambar depan. Satu ketika dahulu, kitalah putera atau puteri yang di tengah di antara sepasang. Hari ini yang mendengar telah menjadi ayah dan ibu. Sistem dualiti. Di sebalik kita meneruskan kehidupan di muka bumi. Di sebalik serangan dan ancaman AI transhuman dan juga penggodaman genetik dan DNA Melayu, kita gagal memahami bahawa kekeluargaan kita ini, kemanusiaan kita ini bukannya hanyalah lembaga manusia. Dia ada cahaya, dia ada mentari kasih ketuhanan yang Rahman Rahim. Dia ada matahari yang memadamkan matahari yang kita nampak kat langit hari ini. Dia ada cahaya di atas cahaya yang buat masa ni seluruh manusia di muka bumi kecuali yang sedikit mendapat izin ataupun mampu melihat cahaya mentari ketuhanan. Ini cerita kasyaf, ini cerita layering, ini cerita orang yang diberi pandangan dapat izin. Di dalam kita meneruskan kehidupan di muka bumi pada pagi ini, sistem kekeluargaan telah hancur berantakan. Lantas kita terus langsunglah kepada makamnya anak yang soleh. Di dalam perjuangan saya selaku penasihat Majlis Bonda Pertiwi, walaupun Majlis Bonda Pertiwi telah mengalami berbagai perubahan dan sedang bergerak ke satu hala tuju yang lebih teratur di dalam waktu terdekat. Indahnya syurga anak yang soleh. Dahsyatnya neraka anak yang derhaka. Jadi ketemuilah, kenalilah ibu cahayamu. Nyata, bonda bukan lembaga bayangan sahaja. Berat ni tuan-tuan, berat. Jadi dalam sidang peringkat awal ni saya cubalah berluangkan masa sebuah sedikit. Ibu cahaya, bapa ruh, ibu ruh. Kalau bahasa Melayu panggil paruh, bapa ruh tu paruh. Ada bahasa Phoenician, bahasa perahu lama, bahasa Melayu tu. Maruh, paruh dengan maruh. Nah, terpalit dengan cerita merung mahawangsa, maruh angsa kan. Gunung angsa ada, angsi ada, legasi moyang angsi, angsa lah kan. Macam-macam hal ada. Kekeluargaan Melayu telah mengalami proses perubahan bahasa, definisi, takrif dan kewujudannya. Tapi kalau kita simplify balik, tengok balik gambar tu, hujan ribut, gelam, ada ular dan segala benda nak makan merosakkan anak-anak Adam. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih ibu akan membawa ke sempadan pintu neraka. Tidak ada ibu yang mahukan anaknya masuk neraka pada pagi. Tidak ada ayah yang nakkan anak dia masuk neraka. Tapi akhir zaman, anak nak masuk neraka. Anak-anak Adam ni nak masuk neraka.
Pedulilah mak bapak dia kata lagu mana, janganlah ikut jalan yang membawa kehancuran. Kadang tangisan ayah, doa bonda ni dah manusia dah tak peduli. Tangisan air mata ayah dan bonda dihadapkan dengan nafsu amarah serakah, nak makan darah, nak bunuh orang, nak berperang, nak pijak-pijak orang, nak bakar gunung, nak buat hancurkan gunung ganam, pi buat genting Highland tempat orang main judi. Saja tu Perli negara kita. Menghancurkan keluarga-keluarga yang lain, memporak-perandakan keluarga, merampas hak keluarga, memisahkan anak, isteri, datuk dengan cucu. Kezaliman di tanah air kita sendiri dan kezaliman di segenap pelosok muka bumi sebenarnya adalah kezaliman kepada keluarga Adam dan Hawa dan anak-anak Adam dan Hawa. Maka terang nyatalah di situ sistemnya kapitalis yang semalamnya sidang video yang saya nyatakan. Jadi berbalik pada di hadapan kita. Ketemuilah, kenalilah ibu cahayamu. Nyata bonda bukan lembaga bayangan saja. Kita pandang belah kiri dia, indahnya syurga anak yang soleh. Dahsyatnya neraka anak derhaka. Adam dan Hawa, ayahanda dan bonda pertama, tidak mahu keturunannya dimurkai. Dan setiap ayah dan bonda yang menzahirkan anak di muka bumi tidak mahu keturunan mereka mendapat murka dan penderhakaan terhadap yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nilai-nilai ini sudah tidak wujud di akhir zaman di muka bumi pada hari ini. Lantas, diambang kehancuran dan serang dan perang yang telah diisytiharkan. Dah telah diisytiharkan dan bakal memporak-perandakan keluarga Adam dan Hawa. Maka saya zahirkan perang DNA telah bermula. Rahsia keilmuan DNA Melayu. Bagi yang telah membaca, mungkin dia masih tak faham lagi kandungan, dia tak boleh susun. InsyaAllah saya akan susun kembali. Akan intipati dan buat sidang muzakarah. Tapi kalau kita tukar gambaran DNA tadi, double helix ke apa-apa warisan yang kita terima daripada bonda Hawa. Pada hari ini, sistem pertahanan termasuk vaksin dan seangkatan dengannya telah memporak-perandakan the mother self-defense ataupun sistem imun badan manusia itu sendiri. Maka baru kita nampak serangan ni bukan cerita lama. Dah berlaku sejak zaman bioweapon, biochemical dilepaskan dan unsur-unsur dan anasir lain dimasukkan ke dalam jasad dan lembaganya Adam dan Hawa, warisannya anak-anak Adam. Jadi inilah sebuah kisah yang sedih di akhir zaman. Di dalam dunia masa hadapan dan yang berbagai perjuangan yang bakal berlaku, kita harus bangkit dan sedar diri dan menggapai dan mempersiapkan diri seadanya. Andai kita gagal, yang akan menjadi lebih sesat dan lebih hancur adalah keluarga kita dan anak cucu kita di masa hadapan. Di dalam penceritaannya, Adam dan Hawa, ayahanda dan bonda pertama, dia ada banyak lapisan dan juga kias serta hakikat kebenaran yang belum terbuka penuh di muka bumi pada hari ini. Sebarang gerakan atau tindakan menyatakan dan membuka lembaran sejarah sebenar pertalian dan perhubungan kekeluargaan bangsa Melayu dengan Adam dan Hawa ini, ayahanda dan bonda pertama ini pastinya akan ditentang oleh musuh yang nyata dan senyata-nyatanya terhadap keluarga Adam dan Hawa. Jadi, itulah dia, kita sedang dihadapkan dengan musuh yang amat tua, purba dan langka. Jadi bagi mengakhiri sidang yang agak pendek ini, di bulan yang mulia ini, kembalilah dan siap-siagalah wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak Melayu. Sesungguhnya seperti yang saya nyatakan acap kali, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita di muka bumi. Bila-bila masa saja kita bakal dijemput kembali. Dan dikala kita dijemput kembali, adakah kita telah menggapai makamnya dan kisahnya
anak yang soleh. Muliakan kedua ayahanda bonda. Muliakan keduanya ayahanda dan bonda kita dan Adam dan Hawa tadi. Dan di antaranya itu ada utusan dan rasulnya daripada keluarga Adam dan Hawa di kalangan sanak saudara kita sendiri di dalam gelanggang cahaya tadi. Jadi insya-Allah bagi yang minat buku ni dah keluar, bukan apa mau buku kan. Bagi mengakhiri sidang ni yang pendek, sekali lagi saya ulangi. Ketemuilah, kenalilah ibu cahayamu. Nyata bonda bukan lembaga bayangan saja. Justru kepada ayah dan bonda yang mendengar sidang video ini, ambil maklum, kita menanggung amanah dan tanggungjawab yang besar terhadap si kecil, sanak, putera dan puteri kita. Bagi abang adik yang telah kononnya dewasa dan remaja, kalian terpaksa dan bukan terpaksa, dah dipaksa dah. Dan seharusnya, sepatutnya perlu memuliakan kedua ayahanda dan bonda kita. Perlu kembali kepada jalan dan gelanggangnya anak-anak yang soleh. Dan perjuangan yang dikatakan dalam setengah aliran. Bersilatlah di dalam gelanggang keluarga. Silaturahim. Sila atur susun rahimnya, sayangnya, kasihnya. Seayah. Anak syurga. Ini lapisan kasih dan sayang Melayu ni besar. Alhamdulillah, di akhir zaman, masih diizinkan mentari kasih keluarga Melayu muncul kembali di bumi yang bertuah. Kita bakal bersambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita perdengarkan sekali lagi lagu yang telah berkumandang. Hanyalah bicara, hanyalah cerita dan kisah, hanyalah tipu daya, kesesatan yang nyata. Sinar mentari nur ilahi, mentari kasih sayang, mentari ar-Rahman ar-Rahim, Ru Adam Ru Awai Ruhullah, gagal ngerti. Manusia tiada memandang cahaya ilahi, cahaya nyata, cahaya suci, cahaya. Baiklah, kita bakal bersambung di dalam babak berikutnya. Salam kasih sayang, salam perjuangan. Semoga keluarga Melayu yang memegang rahsianya bahasa Melayu kasih dan sayang bertemu kembali dengan mentari kasih keluarga Melayu, mentari nur ilahi, cahaya ilahi yang nyata terang dan tidak pernah terpadam atau ditutup atau terhijab sepanjang zaman. Sekali lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.